Okey, ni dah lagi sebiji. Kita nak servis. Biasa rumah depan jalan ni dia bising lah sikit kan. Ni ada Proton Persona. Ni Proton Persona. Persona yang lama tu kan. Dia main, dia nak buat servis, dia nak buat macam-macam lah dia nak buat. Ni dia punya bah cover gasket pun dah buka. Ni tu tengok dia punya bah cover gasket. Dalam dia boleh tahan ke berkeledak tu. Tengok. Memang tu. Memang berkeledak. Yang ni pun kerah, yang ni pun sampai dah putih lah. Kalau kita tengok di sebelah ni tu, tengok tu sampai jadi macam ni. Kalau kita tengok dekat sebelah enjin pula, tengok memang leaking tu memang boleh tahan ke tu. Tu pun tengok tu sampai ke belah sini dia punya leaking tu. Turun habis lah sampai ke gearbox. Ni di sebelah dalam dia punya enjin tu. Abang tengok tu boleh tahan ke ni dia punya air filter. Air filter pun dia kata tak tahu berapa lama dia tak bisa tukar tu. Abang tengok. Kalau kita tengok sebelah dalam ni, tengok tu. Memang boleh tahan lah. Lepas tu dia punya cooler ni tak tahu. Dia kata radiator dia baru tukar. Tengok betul macam baru tukar. Tapi tengok tu. Dia tak bawa cooler ke apa tak tahu. Habis. Orang kata apa, berkarat habis dia punya dalam ni. Lepas tu lagi satu dia punya spark plug di sebelah tengah ni kan. Spark plug ni yang nombor 1 aku try buka. Ni pun dia tak tahu berapa lama dia tak tukar. Allah tak jelas pula dah. Tu tu kau tengok. Sampai jadi macam ni tu. Dia punya gap yang tip tengah tu memang orang kata apa, memang Allah, memang dia punya gap tu memang dah jauh tu. Memang betul lama, berapa lama dia tak tukar tu tak tahu. Okey lah, ni sekarang ni kita nak settle, nak proses kereta Proton ni loh.